Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review satu tempat, iaitu Farm in the City dekat Seri Kembangan. Boleh healing bersama keluarga sambil bermesra dengan haiwan. Dekat sini korang boleh bagi ikan makan bermacam-macam spesies ikan sungai dekat sini. Korang juga boleh tengok angsa berenang dan bagi makan burung merak. Dekat sini juga ada pelbagai spesies burung merak. Cantik kan burung merak ni? Binatang daripada Madagaskar pun ada. Kalau rezeki korang boleh pegang dia. Nama dia Lamor Alatemovip. Kambing pun ada dekat sini. Korang tengoklah kambing ni, gangster betul. Korang tengok yang ini, lagi gangster. Dengan muka tak bersalah dia tu. Dia ingat kura-kura ni sampan dia. Lembu berkaki pendek atau dinamakan sebagai mini cattle pun ada. Binatang berleher panjang ini pun ada. Kalau unta ya, ini alpaka. Burung halang putih pun ada, iaitu Black Seal Eagle. Korang boleh bergambar dengan dia. Burung hantu pun ada, berjoget, ewa. Dekat sini juga ada bermacam-macam jenis itik dan bermacam-macam warna. Spesies monyet pun ada dekat sini. Comel kan? Kat sini ada kura-kura besar. Korang boleh bagi dia makan tau. Korang juga boleh bagi rakun makan, bermain dengan dia. Korang juga berpeluang untuk mengambil gambar dengan rakun sendiri. Berat dia 20 kg tau. Dekat sini korang juga boleh bagi rusa makan. Manja betul rusa-rusa dekat sini. Korang juga disajikan dengan pertunjukan menari burung kakak tua. Seronok betul burung kakak tua tu menari. Korang juga boleh mengambil gambar dan video dengan burung ini. Ini siap diajak untuk posing. Jadi korang yang belum datang wajib datang di sini. Jom ramai-ramai.